Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi. Kali ini saya baru dapat kasut Bylan. Kita sebut dia Bylan lah. Balance, New Balance, tapi ni Bylan. Okay. Kasut lari, keep running best. Kasut yang masih berharga di bawah 200, bersaiz 41 ataupun 255 cm. Semua kasut dari China didatangkan ataupun dikatakan boleh dibuat lari 42.195 km, iaitu jarak full marathon. Wallahu alam betul ke tak, tapi semua ini adalah sekadar strategi pemasaran. Okay, kita buka kotak kasut ni, dibalut dengan tulisan Bylan ke atas dia. Ada sepasang kasut berwarna macam bendera France. Disumbat dengan polystyrene macam biasa. Ditulis di sini Olympic, di dekat atas tang dia. Oh, tang dia lembut. Ditulis Bylan. Sebelah tepi ni ada tulis Bylan. Tagging dia Bylan, saiz 41. Okay. Dia punya apa dia keras, sedikit keras, bukan sedikit, banyak keras, tapi berlubang-lubang. Jarang-jarang baik untuk pengudaraan kaki kita kalau kita berlari jauh. Mungkin ini yang difikirkan oleh pengeluar kasut ini. Dia punya lacing dia sedikit stretchable, tetapi tebal, panjang. Disediakan runner's knot juga di sini. Dia punya tang dia lembut, stretchable, lepas tu berlubang-lubang. Collar dia, padding dia lembut. Ada pull tab dekat sebelah heel dia ni, keras. Heel counter keras. Kat dalam dia ada tulis size, kalau nampak lah dekat sini size. Midsole dia lembut. Ya, tengok ni, midsole dia lembut. Dia punya outsole dia, tapak dia sedikit tebal, tetapi ada rupa-rupa macam popcorn. Tak full. Dan ada carbon plate di sini. Boleh tahan keras kasut ni. Apa? Tak boleh nak dibengkokkan, tak boleh nak dilenturkan. Tang dia ni berjahit terus. So dia tak akan berlari-lari, tak akan beralih-alih. Apa lagi? Dia punya insole dia tebal. Material dia, foam dia macam memory foam. Bila kita tekan, dia kembali kepada bentuk asal dia, tetapi tak ada lubang-lubang. Berwarna putih, kasut pun putih. Dalaman dia, jahitan dia kemas. Ada sedikit macam berlubang sikit lah. Ni kira defect ni tau. Tengok tu. Kalau nampak lah kan. Tapi yang di sebelah kanan cantik. Jahitan dia cantik. Nampak sedikit tinggi. Tak tahu berapa dia punya drop. Rasanya tak banyak drop dia ni, sebab lebih kurang tinggi dia sama je. Tebal daripada tapak dasar kasut ni, daripada carbon plate hingga ke tapak ni, dalam dia lebih kurang 1 inci. So kasut ni tinggi dan sedikit berat. Mungkin sekadar lebih daripada 250 gram, dan di bawah, saya rasa masih di bawah 300 gram untuk sebelah.
So nanti kita akan cuba pakai, kita akan cuba pijak, kita akan cuba bawa berlari sedikit. Kita tengoklah okey ke tak kasut ni. Saya rasa kasut ini bukanlah kasut racing, lagipun dia berat. Mungkin saya akan gunakan sebagai kasut daily training, sebab nampak macam lembut. Dia punya midsole dia ni. Okey, jumpa lagi. Sekejap lagi kita akan fitting kasut ni. Kita tengok macam mana dia punya pergi. Adakah ianya berbaloi ataupun tidak. Cuba memakai fitting kasut ni. Wow, nampak macam narrow tapak dia, tapi pakai masih selesa. So kalau kaki lebar rasanya tak berapa sesuai, tapi kaki yang sedikit lebar, sederhana lebar, boleh pakai. Tali dia ni terlalu stretchable. Okey, kita dah cuba fitting tadi, dah cuba bawa berlari, walaupun tak jauh sebab dah petang dan nak rasa waktu berbuka. Tapi saya akan review sikit lah pasal kasut ni. Lacing dia okey, tak adalah rasa macam longgar bila kita berlari. Pang dia memang dah okey sebab dia dah melekat, dah berjahit terus. Lepas tu heel dia, padding dia okey, kaki kita tak berlari, tak tergerincir, tak terkucil, tumit kita sedap dengan dia punya lock dia yang keras. Tak panas sebab tak lari jauh kot, tak terasa panas, tapi memang tak panas. Insole dia ada terasa sedikit panas, tapi pijakan kat insole dia tu rasa sedap lah, taklah licin, cuma tak berapa ni sangat lah, terasa sedikit panas. Yang best kasut ni ialah midsole dia, walaupun kalau dia lebar sikit, tak narrow, lagi sedap sebab dia tak berapa nak stable, sebab dia sempit, dia narrow, dia sempit lah. Tapi kalau kita landing menggunakan depan ni, so tak ada masalah. Yang masalah kalau kadang-kadang kita nak buat heel landing, heel strike, tu rasa goyang, cornering pun sedikit goyang sebab dia tinggi sangat ni kasut ni. Tapi lutut kaki kita rasa sedap, selesa, tak sakit. Dia punya outsole dia memang mencengkam. Tadi dah ada lalu kawasan yang berair, memang grip pun cantik, tak ada masalah. Cuma itulah, kasut ni bukan untuk kasut apa, kasut untuk laju, tak boleh nak laju. Kalau kasut-kasut yang untuk racing shoe, kita lari sikit pun dia akan moving, dia akan ke hadapan untuk bagi kita lebih laju, dia akan bagi kita sedikit momentum. Tapi kasut ni tak berapa nak menujah ke hadapan. Dia punya propulsion dia punya energy return dia
ada, tapi sebabkan dia tak berapa ni, dia terlalu flat, so kita penat sedikit lah. Kita kena lebih usaha untuk laju. Tapi kalau untuk buat kasut training dari 6, 7, 8 pace, memang best, memang sedap kasut ni. So ini bukan kasut racing. Kalau nak lari santai-santai 42 kilo boleh, tak ada masalah. Kalau nak lari laju mungkin sedikit penat lah, sedikit lelah je. Tapi yang saya suka adalah color dia, tone color dia, biru, merah. Dia bukan putih sangat tau, dia ada macam cream sikit, color cream. So tapi dia akan cepat kotor lah. Itu saja untuk kali ini. Nak cuba boleh, nak buat kasut-kasut daily training, sebab dia bukannya mahal sangat. Saya beli pun sekitar 160, lebih kurang macam tu. Banyak dapat diskaun daripada Lazada. Saya dah compare antara Lazada dengan apa tu, China punya online shopping. Kat situ murah, tapi tak banyak dapat voucher. Kalau dekat Lazada, voucher dia banyak, so diskaun persen dia banyak, so lebih murah beli di Lazada. Ok, saya rasa puas hati jugalah kasut ni. Untuk puas hati untuk jadikan kasut ini kasut training, bukan puas hati dan tidak puas hati sebab kasut ini bukannya kasut running. Walaupun dia apa, dia carbon plate keras, tapi dia oh, dapat tak berjaya. Ok, berbaloi beli kasut ni, tapi terasa macam alahai, kenapa lah kasut ni tak bau sedap kan. Macam tu lah. Ok, jumpa lagi di review kasut-kasut murahan yang lain, kasut-kasut yang harga murahan. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit info dan memberi sedikit manfaat kepada mereka yang sedang mencari kasut-kasut lari yang murah untuk dibuat racing ataupun training. Assalamualaikum, salam lari dari saya. Jumpa lagi.